Hai, Assalamualaikum everyone dan welcome to my YouTube channel. Dan kepada korang yang belum mengenali aku, nama aku Nadia Kyle. Boleh juga panggil aku Nadia ataupun Sis Nadia ataupun Kak Nadia, adik Nadia, makcik Nadia. Jangan belum makcik lagi. Aku muda lagi. Dah gerau je. Dan pertama sekali aku ingin mengucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ini dan juga subscribe di channel YouTube aku. Terima kasih dah, aku hargai sangat-sangat kepada korang yang sudi tengok video aku yang tak seberapa ni kan. Okey, dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share, korang boleh juga tekan bell untuk notification dan sekiranya aku ada upload video baru, korang takkan mudah terlepas. So kepada korang yang dah baca di thumbnail juga title aku di bawah, aku akan react video seram ataupun jump scare di TikTok yang sekarang ni tengah FYP. Aku search lah FYP kan dekat TikTok aku, apa yang video seram dan jump scare. Sebenarnya ni aku memang penakut. Serius cakap, memang aku penakut. Aku memang takut, tapi aku suka tengok cerita-cerita yang seram-seram. Aku tak tahu sebab apa. Mungkin sebab aku suka berdebar, aku suka terkejut. Tapi benda tu memang best lah kot. Sebab tu lah orang macam ramai nak tengok cerita seram walaupun sebenarnya diorang penakut. So, tanpa basa-basi, jom kita tengok video ini. Okey. Macam ada orang nak buka pintu. Agak menyeramkan jugalah muka dia tu. Okay, next. Okay, video kedua. Okay, tengah main buayan. Malam-malam main buayan adik. Anak siapalah, ya Allah, Tuhanku. Aku baru nak tanya anak siapa, dia dah muncul ya muka dia. Kau ajar anak siapa ni? Main malam-malam ni. Okay. Next. Wow, next kita ada Upin Ipin. Okay. Okay. Alah, seramnya. Tok dalam. Saleh. Alah, seram sangat. Biasalah, jam scare hantu memang macam tu kan. Comel. Okay, next pula. Okay. Kat sini dia kat dapur tengah Mr. Sleep. Apa? Nampak apa? Okay. Kejap. Aku tak dapat nak... Sekejap, aku tengok balik semula. Aku tak dapat nak tangkap. Dia tengok apa? Macam ada nampak something ke apa? Okay. Oh, mak dia kot. Mak dia pakai tudung merah. Ya, Cik Kia, hoi, buat apa tu? Mak dia tengah mengendap, dia minum air. Okay, next. Okay, main-main solat pandai sangat. Elok sangat lah buat solat macam tu. Uish. Dia juga rakam pun. Terkejut aku. Jangan dek, jangan buat main-main macam ni dan surau, tak baik. Tak elok. Aku pun terkejut. Okay, next video. Okay. Dia tengah rakam patung ular. Macam tu je dia hidup Aku rasa ni bukan ular betul ni, AI ni, AI. Dia bagi macam tu je. Aku tak sempat nak bernafas tadi. Okay, last. Okay. Seram ke tidak?
Ya. Terkejut aku. Tak seram. Okey. So korang tadi itulah video reaction seram jump scare bagi aku tak berapa seram. Yang aku jumpa dekat TikTok lah tadi kan. Yang aku tengok kat TikTok. Tapi okey lah. Boleh lah. Ada yang meranjatkan aku yang aku tak expect langsung. Dan ada yang macam aku rasa macam ada hantu keluar rupanya. Ada orang menyanyi rupanya. Tapi tak menyelamatkan aku daripada aku terkejut beruk. So kepada korang terima kasih kerana tonton video ini dan teruskan menyokong YouTube channel Nadia Kais dan insyaAllah aku akan upload video-video yang best-best untuk korang tonton lepas ni. Okay? Stay tune guys. Bye-bye.